Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, ini simple PA yang saya nak buat as per request daripada kita punya student ni. Okay, first kali apa yang kita kena buat? Contohnya untuk stok Dropbox ni. Okay, kita kena mula daripada monthly. Okay, monthly kita tarik-tarik sikit tepi-tepi ni. Kita nak cari yang harga tertinggi. Pergi tepi sini buat horizontal line. Make sure magnet ni kita on. So kita dah dapat dah harga tertinggi all time high 43.5. So kita dapat klik kat situ, pergi kat text, show text, all time high monthly. Okay, harga tertinggi DBX Dropbox setakat ni. Okay, so kita ada all time high kat sini dan kita lock lah, lock supaya dia tak bergerak. Dan kita pergi ke weekly. Weekly kita nak sambungkan mana support dan juga resistance yang paling rendah dan juga yang paling tinggi untuk trendline yang macam ni. Ni macam ni trendline dia adalah uptrend. So sambungkan, cari ray, ni ray di sini dan kita lock. So ni adalah trendline yang terendah untuk weekly dan kita pergi trendline kat yang paling tinggi pula, yang ini support, ini resistance. Okay, kita lock. Alright, so kita assume chart akan bergerak-gerak dalam ni lah. Okay, pergi ke daily. Okay, pergi ke daily, kita besarkan sikit dan kita nak cari apa-apa pattern yang possible pattern yang akan terbentuk lah. Macam ni kita boleh assume dia head and shoulder tu boleh kan. Tapi kalau saya akan buat dulu line. Kita akan cuba buatkan line trend line dan macam ni. So dia sentuh 1, 2, 3. So tadi kita buat trend line yang macam ni kan, macam ni kat weekly. Sekarang ni dekat daily kita buat macam ni. Tu jadi ketupat tu kan. Okay, dah jadi macam ni. Dah dapat dah trend line yang warna kuning ni. So kita boleh letakkan alarm lah. Alarm sini, tekan sini, DBX break trend line. So ambil date sini, kita pergi ke date 1 dan create. So bila dia pecah je sini nanti dekat trend line ni, alarm akan bunyi, laptop kita akan bunyi, handphone kita akan bunyi. Dan bila dia pecah saja kita akan pergi ke 1 hour lah. For example dekat D tadi ni, kat daily dia pecah kat sini. Contohnya kat sini dia naik. Okay, ini adalah contoh malam ni. Malam ni dia break kat sini dan kita pergi ke 1 hour. Pergi ke 1 hour, apa kita kena buat? Kita kena pastikan, kena make sure dia naik, dia respect balik line ni dan dia akan naik balik. So kita beli kat sini lah. Right, so cara yang sama, method yang sama kita gunakan kat mana-mana stok, semua sama. Kita boleh gunakan dekat bursa, dekat currency, dekat forex, kat mana-mana pun sama. So tapi hari ni kebetulannya tak sama all time high ni dengan 52 week high ni, tak sama. So biasanya samalah, sebab 52 week high ni dia adalah harga tertinggi setahun yang lepas. Maksudnya daripada sekarang ni bulan Mac, maksudnya bulan Mac tahun lepas sampai bulan Mac tahun ni harga tertinggi. Tapi all time high ni dia kebetulan tak sama pula. So ini adalah harga yang di permulaan Dropbox dulu lah. Dia keluarkan stok ni kan. Dan biasanya kita akan dapat all time high ni, ATH ni sama dengan 52 week high lah. Okay, right, thank you. Okay,